tadi, Masya Allah lawanya. Baju tidur material setting ni memang best dot off setmu. Apa dak Cik Lily grab? 5 pasang. Ada warna pink, ada warna hitam, dark blue, red, dark blue juga. Jadi Cik Lily nak tunjuk satu persatu baju tidur ni. Siapa-siapa yang mencari baju tidur material setting ni, seriously korang kena cari yang Cik Lily punya. Sebab saya sangat cerewet. Masa nak tidur kita mesti nak material yang selesa. Betul tak? Material baju tidur yang jenis setting ni sangat selesa. Sebab dia bukan material yang mur-mur tu. Dia setting yang sejuk. Kalau dok best takkanlah saya pergi grab 5 pasang. Warna merah ni. Untuk abang-abang sekalian korang boleh beli untuk korang punya isteri. Material dia bukan material setting kejung atau kerah tu, bukan setmu. Korang nampak tak? Ni seluar dia dan yang ni baju dia. Baju tidur saya akan ambil saiz paling besar sebab saya suka pakai baggy 6XL. Sebab masa tidur kita nak lawas orang kata. Warna merah lawa kan baju tidur warna merah ni. Pink ni dia macam ala-ala Vic Secret. Tada! Seluar untuk baju tidur ni fully bergetah. Kita ada lagi warna Cik Lily ni, setiap warna kita nak grab. Ni warna dark blue ni, Masya Allah lawanya. Lawa kan baju tidur ni. Baju tidur ni disebabkan material dia sangat selesa, lepas tu dia tak jarang. Korang boleh pakai baju ni dan sarung tudung saja. Dan korang boleh keluar je dengan pakai baju ni. Jadi setiap malam kita ada baju baru untuk dipakai. Untuk yang corak butterfly dia, material dia lain sikit berbanding dengan material yang corak stripe tadi tu. Guys, duduk kat rumah pun kita kena bersiap. Bukan nak keluar je, kena bersiap. Baju cantik-cantik, pakai perfume wangi-wangi, barulah kita boleh tidur dengan lena. Jadi kalau siapa belum grab, korang boleh beli dekat beg kuning Cik Lily sekarang. Ataupun korang boleh masuk live Cik Lily nanti. Okay, yang penting follow Cik Lily dulu. Bye!